Aku pun pelik lah hampa ni. Orang kata hampa Islam, kafir pun hampa masih lagi nak bergabung dengan mereka. Beratus kali dah hampa kena kenet. Hampa ni yang manusia ke apa? Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ini? Bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu. Bangkit waris perwira dulu. Hello, Assalamualaikum. Okey, aku terbaca satu headline hari ni, di mana Jalaluddin Negeri Sembilan kata Aminuddin cemarkan imej UMNO. Kan macam mana aku nak cakap lah. So aku nak cerita lah kat orang UMNO ataupun budak-budak UMNO yang declare mereka budak UMNO ikut apa yang Akmal Saleh gebangkan dalam perhimpunan 80 tahun UMNO. Dalam kerajaan perpaduan, okay, banyak sangat benda yang PH pendam. Bila kerajaan perpaduan ni digabungkan, kami faham ini adalah perkongsian kuasa. So kita sama-sama bertanggungjawab menjaga rakyat di negara ni, tak kira lah bangsa apa. Okay, tapi apa yang kami dipersembahkan still lagi UMNO dengan PL lama. Okay, dia hanya jaga orang-orang dia saja, dia tak pernah fikir orang-orang lain. Kepentingan hidup ni hanya ada pada orang-orang dia saja. Orang-orang yang berpakaian harapan yang menyokong dia abaikan. Dan satu benda yang kami nampak dengan clear depan mata, dia bagi mereka tak ada bahagian kuasa. Bagi mereka ada benda boleh bolot, mereka akan bolot. So benda tu bertentangan ada power fishing. Okay. So satu lagi perangai UMNO yang aku nampak dah lah tak berubah daripada perangai lama, suka menyakau. Okay. Nombor 2, suka bercakap seolah-olah dia terinayah, play victim. Kalau ada sebarang isu pun dia play victim, tapi bila ada sebarang isu yang baik, dia akan claim kata dia lah yang lawan semua benda untuk dapat benda tu. Okay, so aku nak cakap dah macam-macam orang UMNO boleh cakap untuk tutup semua benda sejarah yang berlaku, tetapi sejarah takkan bohong. Okay, angka takkan bohong, walaupun kita cuba manipulate sejarah dan juga angka. Okay, aku pun tak tahulah, aku rasa dah sampai tahap kot, dah sampai limit Okay, orang yang tidur dalam PH ni semua agak bangkit, dan dia akan ajak UMNO kalau UMNO masih lagi tak berubah. Apa punya tipu daya semua politik apa dalam poket kami ni semua. Pasal kami pun rasa daripada UMNO. So kami nak jadi orang Melayu yang bermaruah bila ada kuasa. Bila datang langau-langau baru macam apa, penyamun pun banyak hampa still lagi sanjung. Orang yang merosakkan negara lagi hampa still sanjung. Apa letak syarat pula, kami akan menyokong gabungan ini kalau penyamun tu dilepaskan. Hampa pergi mati lah. Itu je aku nak cakap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sebelum tu boleh follow aku di channel YouTube aku, Rezeki Perspektif. Sama-sama support kita bangkit pulihkan maruah negara. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, comment dan share untuk manfaat bersama ya.